Hai, Assalamualaikum. Nama saya Datin Dr. Fadilah binti Haji Alias. Saya Ketua Pegawai Operasi untuk Al-Kausar Educate. So, peranan ibu bapa untuk anak yang masuk Darjah 1 yang tiada persediaan awal sebelum ni. So, anak tak dapat masih tidak menguasai 3M. So, apa peranan ibu bapa yang perlu buat adalah ibu bapa perlu ambil tahu untuk bagaimana untuk membantu anak-anak yang telah kelewatan ataupun tidak menguasai 3M ni. Which is mereka boleh pergi ke mana-mana parenting, mana-mana bengkel membantu bagaimana cara untuk menguasai 3M. Selain itu juga ibu bapa perlu mengambil info-info penting bagaimana untuk membantu anak-anak ni supaya mereka dapat catch up dan tidak ketinggalan. Itu tips untuk ibu bapa ajar sendiri di rumah. So ibu bapa juga perlu cari sekarang ni dah dunia era yang canggih, which is banyak di platform social media yang ajar bagaimana cari yang berkontenkan education, which is dapat membantu anak-anak bagaimana cara untuk mengajar cara kaedah membaca dengan tepat, dengan cepat dan betul. Dan selain itu juga ibu bapa mendapatkan info-info terkini di mana-mana juga seperti di TikTok Al-Kausar sendiri juga kita ada sharingkan tentang bagaimana untuk membantu mengajar anak-anak dari kaedah dari subjek, akademik, perkembangan dan pelbagai lagi supaya ibu bapa dapat menggunakan ataupun menggunakan teknik-teknik ataupun skill-skill ini untuk membantu anak-anak mendapatkan pendidikan juga berterusan di rumah.